Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Okay, adik-adik, hari ni kita nak buat video teka squishy. Okay, so Alisha akan ditutup matanya. Lepas tu kita akan bagi Alisha pegang dan Alisha kena teka lah tu squishy apa, brand apa, warna apa, dan kalau betul, betul lah dapat markah. Okay. Kita ada 3 bakal kat sini bercampur dengan ni. Semua dalamnya squishy tau. Okay, so adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa Like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay. Tapi kali ni tak ada kita punya tetamu jemputan tu tak ada. Okay. Tapi dia dalam tim kita dengan Syifa. Tapi Syifa dia belum free lagi untuk masuk. So jom kita mulakan video kita. Round yang pertama. Tutup mata. Today I don't feel like doing anything. Nampak tak? Ini nombor berapa? 3, Ini nombor berapa? 4, Ini nombor berapa? 10. Okay, dia tak nampak. Okay, so jom kita Saya nampak lampu tu je. kita test dulu. Okay, kita test yang ni. Alisha pasti Aisyah akan dapat semua squishy dengan betul. Sebab Aisyah dah Aisyah suka squishy ni, benda yang Aisyah suka sangat lah. Okay, ni Okay, tangan. Kiki Okay, teka apa, takutlah. squishy jenis apa dan juga warna dia. Okay. Apa ni? Alisha sekarang dia dah hafal tau korang squishy dia. So kita tengok dia boleh teka ke tidak. Okey. Ini Nido color merah. Merah? Dr. Pepper punya. Okay, buka mata. 1, 2, 3. Yeay, betul! Betul. Tengok Aisyah tahu tak squishy Alisha. Tutup mata. So, jom kita try yang mana korang. Okay, jom kita try yang ni. Okay. Tangan. Okey, ni susah. Jangan tengok, bawah ni tak boleh nampak. Okey, sabar. Sini. Okey. Ini coconut oil color biru. Kat mata. 1, 2, 3. Wow! Nak tahu tak kenapa saya cakap ni susah? Sebab saya ada banyak coconut oil. So saya tahu ni coconut oil biru sebab dia macam lagi kecil daripada coconut oil Alisha yang lain. Bagus. Dia tahu. Okay, tutup mata. Ni pula. Okay, jom kita tengok dia tahu tak ni apa. 1, 2, 3. Oh. Okey, ini. Okey. Aisyah tak tahu ni kalau apa. Okey. Aisyah rasa yang ni butter yang strawberry punya. Okey. Okay, 1, 2, 3. Alah. Salah. Betul dah betul. Tapi warnanya salah. Tak selalu Nampaknya main. Aisyah tak kenal lagi Aisyah punya squishy. Sabarlah, ada banyak lagi ni. Sebab butter tu saya tak selalu main sangat. Okay, tutup mata balik. Okay, jom kita try yang ni. Beratnya. Oh, ni. Ini Ciboki toothpaste color biru yang blueberry punya. Okay, tutup mata. 1, 2, 3. Senang sangat. Betul! Yelah sebab bentuk dia dah tahu dah. Bawah ni kita dah tahu dia macam toothpaste. Kan? Lepas tu dia macam dah tahu dah ada blueberry kat sini. Okay. Tutup mata balik. Okay. Weh, susahnya ini. Ini cheese color kuning. Senang je. Okay. Baru first start je tahu. Sebab dia dah tahu dah. Sebab dia ada lubang-lubang kat sini kan korang. Lagilah yang susah-susah sikit. Ni kacang putih sangat ni. Okay, tangan. Oh, wah. Okey, ni tak tahu. Tak tahu. Sekejap sabar. Okey, saya rasa saya tahu ni. Okay. Ini yang toast color pink. Kenapa colour pink? Sebab entah, saya suka color pink. Okay, buka mata. Betul!
aku main teka je. So far satu je salah. Tutup mata balik. Bagi tengah tanya adik-adik tu nak bagi yang mana. Okey, 1, 2, 3. Apa ni? Apa ni tahu. Ini the fake colour kuning glitter. Okey, buka mata. Betul! Kacang Saya putih. rasa tahu. Masa tekan je apa saya rasa. Tahu lah. Sebab Buka mata. kacang sangat lah. Okey. 1, 2, 3. Pok. Oi. Alamak. Ini squishy dough colour putih. 1, 2, 3. Betul! Ya. Bagi yang mana lagi ni? Okey, kita try bagi yang... Apa cak? Kenapa diam? Dah. Apa ni? Apa ni? Mami picit. Jangan nampak bawah Tak, tu. Mami picit ke tadi? Mana ada? Oh, ini yang ni roti yang macam bentuk oval tu yang ada macam muka colour kat sini macam colour kuning. Rasa sini macam colour kuning juga tapi dia dah hitam-hitam sikit sebab pasal selama main pasal hari tu saya bawa pergi sekolah. So belakang ni colour kuning. Okey, boleh buka mata? Betul! Okey, next. Bagi tangan. Apa ni? Kenapa Mami picit? Apa? Ni yang baru beli tu. Kek banana colour kuning. Okey, 1, 2, 3, buka mata. Betul! Senang sangat lah. Kacang. Kacang Hmm. Dia kata kacang lah korang. Aisyah hafal semua squishy Alisa. Yang ni mesti dia tak tahu. Tak ada semua hari ni. Okay. Ini sop squishy yang crunchy colour pink. Betul lah. Mami tepuk tangan je. Betul! Cuba dengar ASMR dia. Tapi bunyi dia tak banyak sangat tanya. Sekejap sabar. So ASMR dia. Next, kita ada... Okay, tangan. Oi, besarnya. Ini butter yang besar tu. Colour Senang kuning. sangat yang ni. Yang ni senang sangat. Yang ni kalau korang pun adik-adik mesti tahu kan sebab dia besar kan. Okay. Okay, next. Oh, lupa tutup mata. Tutup mata lah. Ya. Okay. Okay, tangan. Oi. Oh. Ini yang Aisyah buat. Kena teka colour dalam dia ke? Colour mana ada dalam dia? Tak, isi dia punya colour. Kan Aisyah letak clear dalam ni. Ha, ni teka. Biru, light blue. Betul. Light blue, crunchy. Okey, betul. Tak payah buka lah. Betul pun. Yang ni dia buat dia sendiri. Kalau korang nak tengok video sebelum ni. Okay. Yang dengan Dengar dong like dong anything. Tangan. Alamak. Ni kau kena oil kali pun. Macam mana saya tahu warna dia? Sebab kau kena oil yang ada semua colour pink. Ada yang tu biru. Yelah, biru dah siap. Biru
Betul juga. Korang tahu tak tadi kan, aku pergi main basikal kat bawah kan. Lepas tu tengah elok main basikal, tiba-tiba ada budak ni cakap, "Kak, saya punya basikal lagi besar daripada akak punya. Saya kecil lagi daripada akak." Saya macam, lepas tu aku pun macam, oh okey. Dalam hati aku bila, belagak ni ada ni. Lepas tu dia tunjuk dia boleh naik basikal dia tanpa pegang kan. So macam, kau belagak betul. Dah lah dia lagi pendek dari aku. Macam suka hati aku lah nak main macam mana pun. Belagak betul. Okey, tangan. Ini slushy watermelon coconut oil. Betul. Nak Aisyah hafal tak semua squishy Aisyah? Tutup mata. Tangan. Apa ni? Apa ni? Weh. Nampak Alisha tak kenal dia punya squishy. Sebab tak, yang ni Aisyah jarang main. Oh, okey, jap. Yang ni yang beli kat Perjayaan Square tu kan? Betul? Sekarang je kan? Yang ni apa? Pomegranate pomegranate squishy. Betul tak? 1, 2, 3. Saya tak tahu ni buah apa. So, saya main cakap je lah pomegranate. Okey lah, betul lah, betul. Bagilah yang susah-susah. Soalnya semua saya tahu. Okey, tangan. Weh, geli. Geli ya. Tak, kalau saya tengok saya tak geli, tapi kalau pegang tanpa tengok geli. Apa? Ini colour squishy fastball, colour pink, dalam ni colour purple. Beli kat air. Okey, betul. Yang mana saya nak buka, bagi je terus banyak-banyak. Bagi 2 terus. Tangan. Ha. Kejut. Okey, yang ni toast colour hijau, yang ni butter colour pink. Okey, betul. Dia memang tahu je. Okey. Kau bagi 2 terus Okey. Oi, mak ni. Ini apa? Mak sikit tak nampak. Okey, ini kau kena oil colour pink. Ini Hello Kitty sugar colour pink liter. Betul. Tapi ni macam purple lah. Ini pink, tapi selalu bawa pergi sekolah dia jadi hitam sikit. Okey. Betul. Okay, next. Tangan. Ini dumpling squishy. Orbeez punya. Yang ni squishy bulat yang colour pink. Yang dah kena ikat. Betul. Okey. Saya yang buat sendiri sebenarnya. Terkoyak. Tapi saya yang buat. Okay, next. Soalnya. Okey. Ini teddy bear squishy yang beli kat DIY. Yang ni squishy capybara yang saya letak slime. Lepas tu slime dia tak nak cabut. Lepas tu dia dah kering lah slime dia. Tengok rupa dia korang. Kesian capybara ni. Rupa dia macam mana. Saya sumpah saya tak nampak. Saya memang hafal semua squishy saya. Saya tengah tutup mata ni. Tak percaya tengok ni. Oh wah, terangnya. Okay, tangan. Ini jellyfish colour purple. Ini coconut oil colour pink. Okay, so itu saja memang Alisha memang terror. Squishy dia memang dia hafal semua. So adik-adik, ni lah rupa dia squishy yang Alisha dah ada koleksi dia. Okay, yang belum subscribe jangan lupa like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Okay, so adik-adik, siapa yang suka squishy ni boleh komen tak? Okay, kita jumpa dalam next video. Bye-bye.